Sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil di Selangor tahun 2025 ini diadakan berobjektifkan untuk menghargai dan mengiktiraf sumbangan penjaja dan peniaga kecil sebagai memacu ekonomi negeri. Salah satu daripada speech Selangor versi rakyat yang kita siapkan tahun hadapan adalah termasuk mempermudahkan usaha-usaha pelesenan dan permit kepada penjaja-penjaja. Bukan itu saja, tetapi juga kita melayan penjaja-penjaja dan peniaga yang mana ia menjadi salah satu sendi dan nadi kepada kelangsungan ekonomi negeri.